Benda yang aku paling benci sekali dalam dunia ni adalah orang yang jual unit trust. Benda kedua yang aku paling benci sekali adalah orang yang beli unit trust daripada orang yang jual unit trust. Sebab apa? Sebab aku rasa orang yang jual unit trust ni adalah parasit yang bawa kereta BMW, pakai jam Rolex, guna duit yang kau payah-payah cari. Tapi of course, benda ni bukan tepuk sebelah tangan, okay? Ada orang yang funding lifestyle diorang, which is orang yang malas nak belajar pasal investment. Dekat Malaysia saja, aku boleh senaraikan 10 tempat yang kau boleh invest guna phone kau. Dua yang paling prominent, yang paling common aku rasa adalah Wahid Invest dan juga Versa. Tapi apa beza dua tempat investment untuk begini ni? Well, dalam video hari ni aku akan pecahkan dan compare dua-dua app investment ni, and kita akan go through elements by elements yang penting untuk di-compare sebagai seorang beginner yang baru nak start invest. And untuk video kali ni juga aku akan guna point system, yang mana kalau app tu ada feature yang lagi bagus daripada lawan dia, dia akan dapat 1 point. And at the end of the video kita akan tengok yang mana app investment yang paling banyak points. Dan aku rasa itu adalah app yang paling bagus untuk kau start invest sebagai beginner. Okay, with that, kita akan tengok dulu comparison pertama yang aku rasa paling penting sekali adalah dekat mana tempat ni invest dan berapa return dia bagi. Untuk Wahid Invest dalam comparison hari ni, aku akan hanya rujuk kepada dia punya portfolio bertema US stock. Okay, kalau kau tak tahu US stock ni invest dalam apa, dia invest dalam ETF halal. And kalau kau tak faham juga apa benda ETF halal tu sebab kau know, okay, ETF halal ni kau bayangkan je lah macam tabung, dan dalam tabung tu ada banyak saham yang diinvest. Okay, dalam ETF halal ada Apple, Microsoft, Exxon, Tesla and 200 plus saham lagi. Ni semua saham yang, well, you guess it, halal, dan kau boleh invest serendah RM100. Dan apa yang berlaku bila kau letak duit dalam Wahid adalah dia akan ambil duit kau tu, tukar kepada USD and then beli saham ETF halal ni. So kau dapat semua saham yang aku mention tadi pada satu harga saja. Tapi tak adalah dia bahagikan duit kau tu sama rata 200 saham tu, okay? Dia ada pecahan ikut berat yang dah dia tetapkan secara automatik. Contohnya macam dalam ETF halal ni, saham Apple saja adalah 13.47% dari ETF tu. Jadi kalau kau masukkan contohnya RM100 dalam Wahid, RM13.47 akan pergi dekat saham Apple. Faham? Ni apply untuk semua jenis saham yang ada dalam halal ETF 200 plus tu, tapi dia ikut berat masing-masing lah pembahagian dia tu. Okay, untuk Versa pula, comparison hari ni aku boleh cakap dia macam lebih kurang saja prinsip dia dengan halal ETF tadi. Specifically untuk Global Eye lah. Okay, dalam portfolio Global Eye sebenarnya bila kau invest dalam tu, kau invest dalam satu unit trust, nama dia Aham Aiman Global Multi Thematic Fund. Panjang. Okay, bila kau invest dalam unit trust ni, prinsip dia macam aku cakap halal ETF sama saja. Kau invest dalam tabung yang ada banyak saham. Dan kebetulan saham yang diinvest ni pun ada overlap dengan halal ETF, which is saham yang sama lah. Okay, ada Microsoft, Apple, Google, Facebook. Tapi yang bezanya Versa ni, dia include sekali saham yang kau boleh consider sebagai saham hot, macam Nvidia, Amazon, Broadcom, Taiwan Semiconductor dan juga Visa. Okay, 4 daripada 5 saham ni naik kau sejak 2 menjak ni, particularly Nvidia. Okay, walaupun kau rasa macam melepas sebab halal ETF ni tak ada saham Nvidia, tapi kalau kau tengok daripada segi return, surprisingly halal ETF yang tak ada saham hot ni, dia bagi return yang lagi tinggi, 16.32% compare dengan Global Eye 10.6%. That's 6% more untuk setiap tahun yang kau invest. Gila. Okay, kalau kau invest contohnya RM1,000 sebulan untuk 10 tahun dalam dua platform ni, bezanya akan jadi RM100,000. Okay, duit sama, masuk pada yang sama, cuma invest di tempat beza. RM100,000 different. So dekat sini obviously aku kena bagi point pertama ni dekat Wahid Invest sebab dia invest dekat tempat yang lagi better. Okay, now macam mana pula dengan cost? Berapa fees yang kau akan kena bila kau invest dekat dua platform ni? Okay, untuk Wahid Invest dia ada 3 fees. First adalah deposit fees yang kau kena bayar RM1 setiap kali kau deposit dalam Wahid. Yang kedua adalah management fees, tapi dipanggil sebagai wrap fees sebanyak 0.79% setahun yang kau kena bayar setiap bulan. Yang ketiga pula adalah expense ratio ETF halal tu sendiri. So dia dah siap tolak awal-awal bila dia tunjuk return dalam app tu. So kalau kita campur ketiga-tiga fees ni, kau akan dapat 1.29% setahun plus whatever banyak kau deposit untuk tahun tu. Contohnya kalau kau macam deposit RM1,000 setiap bulan untuk setahun, dalam tahun pertama kau invest,
kau akan kena bayar sebanyak RM55.36. Untuk Versa pula, fees dia lain sikit sebab Versa ni adalah unit trust fund. Dan kalau kau tak tahu, unit trust fund ni adalah active funds yang ada manager uruskan duit kau. Manager ada anak bini nak bagi makan. So kau boleh agak dekat sini, management fees untuk Versa akan jadi lagi tinggi sikit sebanyak 1.8%. On top of that, dia ada juga trustee fee sebanyak 0.05%, menjadikan total fees untuk Versa setahun 1.85% daripada total investment kau. Dan yang bagusnya pasal Versa ni, walaupun dia technically a unit trust, tapi dia tak kenakan sebarang sales fee dekat kau bila kau invest. Dan sales fee ni boleh jadi sampai 5 ke 6% setiap kali kau invest. Dan yang itulah sebab kenapa aku benci unit trust consultant. Dia makan terlalu banyak sales fee dan dia beli BMW guna duit kau tu. Okay, so bila kau invest dalam Versa ni, kau direct invest dalam unit trust tanpa sebarang middleman. Well, technically Versa tu middleman, tapi dia tak kenakan sebarang sales fee, so tak apalah. Okay, kalau kita guna situasi yang sama, kita invest dalam Wahid tadi RM1,000 sebulan untuk 12 bulan. Tahun pertama fees yang kau akan kena adalah sebanyak RM120 bila kau invest dalam Versa ni. RM65 lagi mahal daripada Wahid. So with that, kita kena bagi poin kedua ni kepada Wahid juga. So Wahid tengah leading the way sekarang. Okay, now untuk comparison ketiga pula, kita akan tengok daripada segi user experience. Bagi aku user experience ni penting sebab kau nak guna app ni lama juga kan. So walaupun aku guna Wahid ni lagi lama daripada Versa, tapi by far aku rasa user experience dekat Versa ni lagi better daripada Wahid. Okay, daripada segi app dia, smoothness, and macam mana Versa ni treat dia punya customer. Kau macam didengar walaupun kau simpan RM100 aja sebulan. Okay, ada beberapa features Versa yang aku suka tapi malangnya tak ada dekat app Wahid. Salah satunya adalah saving features, yang mana kau boleh park duit kau and kau boleh dapat lebih daripada 3% setahun. Ni adalah Versa Safe. And Versa Safe ni bagi aku better daripada kau simpan duit tu separate dalam bank. Sebab bila kau simpan dalam bank ni, terutamanya macam bank yang kau mudah untuk akses, kau maybe akan terguna duit tu. Okay, and untuk bank digital pun, walaupun kau simpan duit dalam bank digital, kau tak akan dapat lebih daripada 3% setahun. Okay, come on. And bila kau pakai dua app separate, payah untuk kau manage. So untuk Versa, dia ada saving dan investment dalam satu app. Tu memudahkan kerja kau. Lagi-lagi bila market tengah jatuh, kau nak lump sum saving kau dalam investment, senang saja sebab kau boleh buat internally dalam app Versa tu sendiri. Just transfer saja fund kau daripada saving ke investment. Mudah. Satu lagi benda best juga pasal Versa ni, dia ada flexibility dalam portfolio dia. Tak silap aku, dalam Versa setakat ni ada 14 portfolio berbeza. Dia pecahkan portfolio ni kepada dua benda yang berbeza. Instrument focus, contohnya macam kau boleh invest dalam bond saja, dalam REIT saja, dalam emas saja, dalam saham teknologi ataupun dalam dividend sahaja. Yang tu bagus. Ada juga country specific macam China, India and Singapore. Okay, so bila ada flexibility macam ni, kau boleh campur-campur atau kau boleh invest dalam satu saham atau satu portfolio yang kau rasa sesuai. Ni bagus untuk beginner, and Wahid tak ada benda ni. Dan kebetulan juga hari tu aku ada buat video combination portfolio yang paling bagus aku rasa untuk kau invest. So kau boleh check out video ni kalau kau minat pasal benda tu lah. With that, poin ketiga untuk user experience aku bagi dekat Versa. Alright, for the last comparison, kita akan tengok daripada segi risiko, which is aku rasa elemen paling penting yang kau kena take note kalau kau nak invest dalam phone kau untuk 20-30 tahun. Okay, kau nak kena pastikan duit kau tu still ada bila kau umur 50 nanti. Betul tak? So, untuk app ni kau jangan risau, dua-dua ni berlesen bawah Security Commission Malaysia, dan dua-dua ni juga invest dalam instrumen yang dah established. Wahid dalam halal ETF, Versa dalam unit trust under AHAM. So, tak ada masalah dekat situ. Tapi kalau kau tengok dengan lebih detail, okay, aku rasa Versa punya fund ni dia ada risiko yang lagi rendah compare dengan fund dalam Wahid tu. Sebab apa? Sebab Versa ni dia invest globally dan juga dia bahagikan sama rata berat tu untuk setiap saham yang dia invest. Tak macam Wahid. Okay, Wahid dia invest dalam saham di US saja guna USD, dan juga dia invest lebih berat dekat beberapa company. Contohnya macam Microsoft dan Apple tu 25% daripada duit yang kau masukkan dalam Wahid, which is sangat-sangat banyak lah berat dia. Ya, dia ada 200 plus lagi company yang dia invest juga. Tapi bila kau leaning dekat specific country dan juga specific saham saja, kau ikat duit kau dekat performance dua benda tu. Okay, bila market negara US tu jatuh, dia akan jatuh juga. Don't get me wrong, Versa pun majoritinya invest dalam US juga. Tapi bila market US jatuh, yang paling terkesan adalah Wahid, bukan Versa.
Dan satu lagi benda pasal Wahid ni juga, kenapa aku cakap dia lagi berisiko sikit daripada Versa, adalah sebab dia adalah fund USD, fund mata wang asing, yang mana dia terekspos dengan tukaran mata wang semasa. Contohnya masa dulu kau invest dalam USD, masa tu USD tengah strong, okay, tiba-tiba 5 tahun kemudian USD dah jatuh. Apa yang akan berlaku dekat return kau 5 tahun kemudian, dia akan terefek juga. Okay, kalau USD tengah jatuh masa tu, return yang kau akan dapat akan jadi lagi rendah daripada yang sepatutnya. Aku sendiri experience benda ni, dan aku boleh cakap first hand, dia bukanlah experience yang bagus. Okay, tapi risiko sebenar yang aku rasa kat sini bukan pasal mata wang tu, tapi lebih kepada apa yang akan jadi dekat duit kau lepas kau nanti. Okay, yang ni tak ramai sangat cerita bila dia orang sembang pasal Wahid, so aku akan bagi tahu kau dekat sini. Bila kau ada duit dalam Wahid lebih daripada 60,000 USD, duit lebih tu akan kena cukai estate daripada kerajaan US sebanyak 40%, up to 40%. Okay, contohnya dekat sini kau invest 100,000 USD dalam Wahid, RM420,000 lah. RM168,000 daripada investment kau tu, atau RM40,000 USD, kau kena bayar cukai sebanyak 30%. So RM420,000 yang sepatutnya family kau dapat jadi RM370,000. RM50,000 habis bayar dekat kerajaan Amerika lepas kau dah kiam. Kalau kau invest dekat Versa, kau tak akan terekspos dengan risiko tukaran mata wang, kau tak akan terekspos dengan risiko cukai lepas kau dah kiau. Sebab Versa Global Eye ni, dia adalah Malaysian Ringgit hedge fund, meaning dia invest di Malaysia guna duit ringgit. So, poin terakhir aku akan bagi dekat Versa, menjadikan finance kau sebagai seri. Kuang. Well guys, jujurnya aku tak expect langsung benda ni jadi seri. Sebab bila aku tulis skrip, aku just tulis ikut apa yang aku rasa hebat. Okay, tak bias langsung. So ini jadi macam ni lah sebab kau tak plan ahead kan. Tapi bukan kau peduli pun pasal aku kan, juga just pilih juga tempat investment yang kau rasa lagi bagus untuk kau sendiri. Sebab in the end, macam itulah investment. Kau pilih tempat yang sesuai dengan minat kau. Tapi kalau kau minat nak invest dalam mana-mana di antara dua tempat ni, atau sekaligus kalau kau gila, kau boleh guna link aku dekat bawah. Okay, bila kau register guna link tu dan deposit pertama kali, kau akan dapat RM10 percuma, dan kau akan bantu support channel ni juga. Dan aku recommend untuk kau tengok video aku invest dekat Wahid Invest selama 5 tahun pengalaman aku go through each and every year, berapa untung berapa rugi, kau boleh tengok dekat sini. And consider juga untuk subscribe channel ni sebab aku sikit lagi nak mencapai 100k subscribers, so please tolong aku. Okay, itu saja untuk video ni. Jumpa kau di Wahid Invest punya video. Bye.